So hari ni kita dah set appointment daripada bulan lepas lagi untuk kita record sebanyak mungkin. So daripada kita record daripada pukul 2 sampai pukul 4, kita tengok hasil kita mampu tak capai 10 konten dalam masa 2 jam tu. Jadi are you ready? Okay. Okay, jom. Kita nak pergi branch Public Good kat Melaka, kita nak buat konten. Sebab dekat sini, tapi sebelum tu nak tengok dulu smart parking. Melaka smart parking. Tengok dulu. Kita dah ni settle dulu parking Dah ready dah ni buat blazer semua. Kita dah booking dah. Dekat, kita memang untuk gila ni, memang Public Good sediakan bilik live tau. Bilik live, ada lighting apa semua. Yang ni kita nak pergi naik ke atas lah. Jom kita. Ini adalah rutin saya. Sebulan sekali saya akan pergi dekat branch untuk record video. Dengan 1 kilo emas semua lah. Item-itemnya kita akan dapat 1 dulang. Nak tengok macam mana? Stay tune. Okay, yang tuan-puan nampak ni, ini adalah gold bar ada, dinar ada. Ini daripada 5 gram, 1 dinar hingga 10 dinar. Dan 5 gram hinggalah 1 kilo gold bar. Hinggalah 100 gram gold bar. Ini kita tengah register masuk. Dan ini adalah item-item collection. Tuan-tuan yang macam birthday dan lain-lain lah. Gold bar yang ni. Ini ada collection Harry Potter yang rare-rare lah. Okay, ini video yang saya buat. Sekarang saya berada di cawangan Public Good Melaka. Jadi kat sini kita boleh tengok item daripada 5 gram sampailah 100 gram. Okay, kalau tuan-puan ada, ini kalau tuan-puan nak emas lah. Memang kalau yang kita boleh walk in, item yang 21.5 gram dan ke atas 1 kilo lah. Tapi kena set appointment. Siapa yang dah simpan emas, tolong sistem lagu yang boleh daftar. Anak saya lah, anak kami boleh tekan video. Okay, ni tuan-puan kalau nak jual emas pakai patah bengkok, boleh terus ke cawangan. Cawangan Public Good ada di seluruh Malaysia. Yang penting tuan-puan mesej saya dulu. Saya akan beritahu staff lah. Saya akan beritahu dengan staff. Tunjuk video ni pun tak apa. Beritahu dengan staff yang tuan-puan nak jual barang kapal selama patah bengkok, gold bar yang dah gold bar tak kisah jenama apa-apa. Selain dari Public Good pun boleh jual dekat Public Good. Okay, itu saja. Siapa yang belum dapat emas, boleh tekan video. Follow for more tips and more story. Okay, sempat dah juga kita record satu konten tadi. Ini Public Good dekat Batu Berendam. Betul-betul depan dengan Public Good Batu Berendam. Okay, ni kita dah nak habis. Okay, hari ni kita nak buat POV. Yang kita record video konten. Okay. Tapi sebelum tu kita nak payung dulu. Ini adalah 1 kilo gold bar. Ini 100. 100. Ni ada 5 gram. Ini 5 gram. Ada. So kita nak dia record konten lah ni. Betul pun ada. Okay, dah. Mana tadi? 5 gram. 5 gram gold bar ni nampak je kecil. Mana? Mana? Ni. Oh, sebelum. Ni mana? Ni sekosong. Ni dia. 5 gram gold bar ni nampak saja kecil. Tapi rupanya kita boleh ada simpanan hingga 3,000 lebih. Betul. Nampak saja 5 gram ni kecil bagi yang... Okey, saya jawab Ha? Saya pula jawab tadi. Ha. Apa bezanya ni? Apa beza simple? Apa beza 10 dinar dengan 5 dinar? Okay, bezanya cumalah sekarang untuk orang Melaka sekarang ada Public Good untuk orang Melaka yang nak simpan emas. Untuk orang Melaka kena tahu ada cawangan Public Good di Batu Berendam. Berdepan dengan situ Public Bank. Dan di sini adalah Public Good. Kalau tuan-puan ada emas patah bengkok yang dah lama ke kan, tuan boleh jual kat Public Good pada harga tertinggi. Kalau yang nak menabung emas pula, boleh tekan video, saya bantu sebaiknya. Kita yang boleh walk in ni ke cawangan Public Good
hanya untuk siapa yang nak pick up item 21.5 gram dan ke atas sampai 1 kilo lah. Contoh, Tuan nak 1 kilo dan Tuan nak datang kat branch Melaka ni, kena hubungi saya lah, saya akan bantu sebaiknya. Untuk tuan yang ada barang kemas patah bengkok, boleh jual kat public go pada harga tertinggi. Dan kat bawah tu ada arahnya dekat public go lah. Jadi kan tuan, siapa masih belum menggunakan simpanan emas, boleh tekan pin video, saya akan bantu sebaiknya. Follow for more tips and more story. Kita siap record konten. Apa perasaan aku untuk kali pertama masuk ke bilik live? Okey je, tapi tu lah ada water slide dengan Mana ada lah. kita. Stress yang baik. Kita okey je. Okay. Awak rasa sebagai gini lah, kelengkapan yang public go bagi tu jelas dapat pegang lengkap. Jadi bila kita nak tuan nak mula bisnes public go ni, bukan ada syarikat yang sangat supportive, tim yang supportive pun ada juga. Okay, alhamdulillah pasangan supportive ada juga. Okay, itu saja. Bye. So, bila kita ni jangan lupa subscribe.